guys, petang-petang selamat petang guys. So gang, welcome back to Hakim Adas channel. Sebelum tu, pada yang baru sampai ataupun baru jumpa YouTube channel ni, aku nak ucapkan selamat datang guys. Hai, nama aku Hakim. Dan kepada dah lama layan YouTube channel ni, aku nak ucapkan jutaan terima kasih guys kerana masih lagi sudi melayan. Aku doakan usaha korang dipermudahkan, dimurahkan rezeki dan diberikan kesihatan yang baik guys. So gang, petang ni aku berada di Tanjung Karang guys. Aku singgah rumah kakak aku kat sini. Dan rumah kakak aku ada dekat area Tanjung Karang ni. So untuk petang ni aku tak ada benda apa nak buat. So sambil jalan-jalan ambil angin, ingat nak try mancing lah guys. Kat spot belakang ni, spot dia macam ni, agak heavy cover sikit tapi cantik lah kan. Dia ada macam lompat-lompat kat sini. Lepas tu belah sana pun ada. So tengok macam mana nak try kat sepanjang tali air ni lah. So guys, dan untuk hari ni juga misi aku nak hanyakan aku punya reel Shimano Antares DC aku beli. Jadi aku nak try lah kan, nak try hanyakan kat sini, tengok macam mana. Okay, niat nak try buat main Toman lah, tapi aku nak try hanyakan main ruan dulu. Untuk jangan lupa subscribe, like, comment dan share. Let's go guys, kita mancing, jom. Oh, sekarang ni aku nak hanyakan aku punya ni guys, reel baru aku Shimano Antares DC 2021 guys. Okay, nak hanya kan. So reel sebenarnya aku beli, aku nak buat main Toman lah kan. Buat main Toman sekali dengan aku punya Zilin HD 1520 tu. Alhamdulillah cuaca cantik petang ni guys. So petang ni pun lebih kurang pukul 3.30 guys, 3.30. Ya, alhamdulillah cuaca cantik, banyak angin. Sedap angin. Rasa macam nak tidur. Sedap. Kita pakai sofa dulu guys. Strike yes. Alhamdulillah. Yes. Oh, size. Ini size gang. Okay. Alhamdulillah. Okay. Ini size guys. Padu. Akhirnya strike ya. Menggunakan Shimano Antares DC akhirnya hanya guys, ini reel baru aku Shimano Antares DC. Alhamdulillah kena ruan saiz padu. Adalah padu sangat tapi ada saiz lah. Okay guys, so alhamdulillah berjaya diselamatkan. So kita release. Sebab aku ingat nak tapau, bekas tak ada. Okay, bye bye, thank you.
Alright. Aduh. Alhamdulillah. Hanya guys, Shimano Antares DC 2021. Hanya alhamdulillah. Ada. Oh. Curut. Aduh. Ini makan guys. Ai. Curut gila. Aduh. Terpelanting. Nah. Baik. Duduk sini. Curut gila guys. Strike. Alah, lucut. Aduh. Padu guys. Jatuh tu makan guys. Ada bawa anak ni tu guys. Aduh. Sayang weh. Okay guys, so setakat tu je lah guys cerita untuk tang ni guys. Okay, alhamdulillah ada benda manis. Dan tang ni aku berjaya bahanyakan aku punya reel terbaru aku, Shimano Antares DC. Hari ni strike 2 ekor guys. Seekor saiz ada saiz lah, seekor lagi saiz curut. And selain daripada tu banyak yang letup-letup tapi sambar tak kena kan. Banyak guys sambar tapi lucut, tak lekat. Spot ni memang ada barang banyak guys kat sini. Jadi insyaAllah guys, ada rezeki kita jumpa lagi ni next video guys. Okay, insyaAllah kalau aku nak repeat balik dekat spot ni kan. Okay, kita jumpa lagi next video guys. By the way, kalau korang suka video ni, jangan lupa subscribe, like, komen dan share. Okay guys, bye bye, assalamualaikum.